Guys, aku tanya satu soalan dekat Zul Arifin pasal movie ni. Kau nak tahu apa dia cakap? Malam ni aku berada di GSC Cinema, My Town, nak tengok The Furious. Antara pelakonnya Zul Arifin lah. So malam ni kita sama-sama tengok filem ni dan kemudian nanti kita ulas sikit lah. Hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega. The Furious, pertaruhan maruah. Let's go. Kita masuk dengan Tuan Pengarah. Kita tunggu sikit lagi sampai habis. Ini dia idola kita, the one and only Guys, aku baru habis tonton The Furious, pertaruhan maruah. And ke dalam tu ada Zul Arifin and all other cast. Sky Iskandar pun ada. Wow, from start sampai habis full of emotion guys. Dia punya fighting scene very nice, punya lawan boxing semua kan. And kau tengok cerita boxing, kau bayangkan kau boleh menitis air mata. Alamak, kacau betul lah. Kau nak tahu kenapa kau kena tengok. It is a very high quality film action by our local Malaysian. And to the Mr. Director, you did a great job. And Zul Arifin, I was amazed by his acting. Lakonan dia memang tip top this time. We can see dia memang all out, not only about the fighting scene tu. Kita tahu lah dia very buff kan, but then lakonan dia, this is a different side of Zul Arifin. Apa aku cakap, aku highly recommend. This time aku bagi rating 10/10. Korang kena pergi tengok. Aku tanya satu soalan dekat Zul Arifin pasal movie ni. Kau nak tahu apa dia cakap? Cakap, cepat cakap. Baik. Satu perkataan untuk this movie. Best. Best. Seriously, best. Mal. Jahat lah kau. Satu perkataan. Gila. I would like to say thank you to Viper Clan Malaysia for the invitation to GSC Cinema. Dan pastikan korang tonton 28 hari bulan Mei ni. Tayangan bermula, beli tiket awal. Tim Furious sangat-sangat bersyukur. Macam saya selalu cakap, kami buat semua yang terbaik last year untuk program this year. So Alhamdulillah banyak-banyak. Okay, thank you guys.